Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afrin binti Abdul Hakim 2250-120. Saya ingin mengulaskan tentang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia, iaitu usaha membentuk masyarakat yang hidup harmoni walaupun terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Pembinaan ini bermula dengan asas penting seperti menghargai kepelbagaian, mengamalkan keadilan serta saling menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, peradaban diperkukuhkan melalui beberapa tiang utama seperti pendidikan berkualiti, ekonomi yang adil, pentadbiran yang berintegriti, penjagaan alam sekitar serta kemajuan dalam ilmu dan teknologi. Selain itu, perpaduan dalam masyarakat dicapai melalui dialog antara budaya dan agama, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai penghubung serta penglibatan aktif komuniti. Kekuatan negara pula terletak pada peranan keluarga, belia, kepelbagaian kepercayaan dan semangat kerjasama dalam kalangan rakyat. Hasil daripada usaha ini, Malaysia mampu membentuk perpaduan yang kukuh, identiti nasional yang inklusif serta mencapai kemajuan yang berterusan. Secara keseluruhannya, peradaban majmuk ini menjadi asas penting dalam memastikan keharmonian dan kestabilan negara untuk masa depan. Itu sahaja daripada saya.